Okey, macam mana kalau saya cakap, salah satu kepercayaan paling popular dalam pendidikan, mungkin sesuatu yang anda sendiri percaya, sebenarnya mitos semata-mata. Hari ini, kita akan kupas tentang gaya pembelajaran dan bongkar apa yang sains betul-betul kata tentang cara terbaik untuk kita belajar. Saya ni jenis belajar visual. Mesti pernah dengar kan? Mungkin anda sendiri pernah cakap macam tu. Idea yang kita masing-masing ada gaya belajar unik, sama ada visual, auditory atau kinestetik, memang sangat mudah diterima akal. Ia rasa macam logik, betul tak? Dan konsep ni memang ada di mana-mana. Ia senang faham dan intuitif. Sebab itulah ia jadi begitu popular di kalangan para pendidik, pelajar dan juga ibu bapa di seluruh dunia. Sebenarnya, satu kajian pada tahun 2014 oleh Howard Jones mendapati lebih 90% guru di 5 negara percaya pada konsep gaya pembelajaran ni. Bayangkan, kemungkinan besar cikgu anda pun percaya benda yang sama. Ini tunjukkan betapa dalamnya idea ni dah berakar umbi dalam sistem pendidikan kita. Jadi inilah rancangan kita. Kita akan bedah mitos ni. Kita akan tengok bukti-bukti yang ada. Kita akan jumpa satu teori yang lebih baik yang disokong oleh data dari bilik darjah sebenar. Dan yang paling penting, kita akan faham kenapa semua ni penting untuk cara anda belajar. Jom kita mulakan. Bahagian 1, mitos popular, bilik darjah. Persoalannya, kenapa idea yang dikatakan tak betul ni rasa macam betul sangat? Hipotesisnya senang je. Setiap pelajar ada cara tersendiri untuk terima maklumat. Jadi kalau cikgu boleh suaikan cara mengajar dengan gaya pelajar, contohnya guna banyak gambar untuk pelajar visual, maka pelajar tu akan belajar dengan lebih baik. Idea ni, yang selalunya dikaitkan dengan teori kecerdasan pelbagai Gardner, memang sangat berpengaruh dan masih diguna pakai secara meluas. Okey, sekarang bahagian 2, bukti yang menentang mitos ni. Walaupun ia popular, adakah idea ni disokong oleh sains? Jom kita tengok apa kata kajian sebenar. Mesej daripada komuniti saintifik, memang jelas. Kajian demi kajian, macam yang dibuat oleh Cuevas dan Pashler, dah sampai pada kesimpulan yang sama. Bila hipotesis ni diuji dalam makmal, idea yang memadankan cara mengajar dengan gaya belajar boleh tingkatkan prestasi, langsung tak boleh dibuktikan. Kosong, tiada bukti. Dan kat sinilah kita nampak satu jurang yang sangat besar. Di satu pihak, kita ada kepercayaan yang diterima ramai. Di satu pihak lagi, kita ada penyelidikan saintifik yang berkali-kali gagal jumpa sebarang bukti untuk menyokongnya. Kesimpulannya, walaupun idea ni rasa macam betul, data kata sebaliknya. Jadi, kalau gaya pembelajaran bukan jawapannya, apa dia? Ini membawa kita ke bahagian 3 dan kepada satu alternatif yang jauh lebih berkuasa. Teori pengekodan Dewey. Teori pengekodan Dewey atau DCT di satu idea yang sangat hebat. Cuba bayangkan otak kita ni macam ada 2 highway untuk proses maklumat. Satu untuk perkataan dan satu lagi untuk gambar. Bila anda belajar sesuatu guna kedua-dua perkataan dan gambar yang relevan, anda sebenarnya tengah bina 2 laluan ke memori yang sama, menjadikannya lebih kuat dan lebih senang nak ingat balik. Macam ni cara ia berfungsi. Katalah anda tengah belajar tentang fotosintesis. Bila anda baca perkataan tu, highway lisan anda aktif. Bila anda tengok gambar rajah proses tu, highway visual anda pula yang aktif. Sekarang, anda dah cipta 2 jejak memori untuk benda yang sama. Ia macam ada 2 jalan berbeza nak balik rumah. Kalau satu jalan sesak, anda boleh guna jalan lagi satu. Teori memang best, tapi berkesan ke dalam dunia sebenar? Jom kita beralih ke bahagian 4 dan tengok macam mana teori ini diuji dalam satu eksperimen kajian sosial di sekolah. Analisis kita ni bukan semata-mata teori tau. Ia datang dari satu kajian sebenar yang diterbitkan pada tahun 2024. Jadi, ini bukan cakap-cakap kosong, tapi sesuatu yang dah diuji secara sistematik dalam bilik darjah. Kajian ni libatkan pelajar betul di sekolah betul. Seramai 49 orang pelajar darjah 5 dibahagikan kepada 2 kumpulan untuk belajar 2 topik sejarah yang penting. Matlamatnya, nak bandingkan terus kaedah mengajar tradisional dengan kaedah yang menggunakan teori pengekodan Dewey. Okey, kat sinilah yang paling menarik. Kumpulan kawalan guna kaedah biasa, banyak guna perkataan macam syarahan dan salin nota. Tapi kumpulan rawatan DCT, mereka sengaja gabungkan visual dengan perkataan. Mereka guna alat macam model Freyer yang suruh pelajar melukis dan juga lukisan pantas untuk ringkaskan idea secara visual. 2 pendekatan yang sangat berbeza. Dan sekarang, saat yang kita semua tunggu-tunggu. Apa jadi bila kedua-dua kaedah ni diuji? Jom kita tengok apa yang data tunjukkan. Pada mulanya kan, untuk unit pertama tentang The Great Depression, tak ada beza sangat pun antara kedua-dua kumpulan. Mungkin sebab pelajar masih baru nak biasakan diri dengan kaedah baru. Tapi lepas tu,
Tapi dalam unit kedua, wow, tengok apa jadi. Cuba lihat perbezaan pada carta ni. Kumpulan DCT melonjak naik dengan skor purata hampir 92%, manakala kumpulan kawalan kekal sekitar 52%. Itu satu perbezaan yang amat ketara. Bukti visual yang jelas tentang betapa hebatnya gabungan perkataan dan imej. Dan ia bukan setakat kosakata je. Secara keseluruhan, untuk pemahaman kandungan, kumpulan DCT dapat skor purata lebih kurang 25 mata peratusan lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Cuba fikirkan, itu bezanya antara grade gagal dengan C atau C dengan A. Peningkatannya sangat besar. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil dari semua ni? Jom kita simpulkan kenapa penemuan ni sangat-sangat penting. Jadi, inilah rumusan mudahnya. Kita kena berhenti fokus pada gaya yang tak terbukti dan sebaliknya, kita guna strategi yang disokong oleh sains macam teori pengekodan Dewey. Ini bukan sekadar teori, ia alat praktikal yang, macam kita dah tengok, boleh tingkatkan kefahaman secara mendadak hanya dengan menggabungkan perkataan dan imej. Ini tinggalkan kita dengan satu soalan penting. Bila dah tahu semua ni, macam mana anda akan ubah cara anda belajar? Bila anda nak buat pembentangan seterusnya atau bila anda belajar untuk peperiksaan, macam mana anda boleh gabungkan perkataan dan visual dengan sengaja untuk manfaatkan kuasa otak anda sepenuhnya? Cuba fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami.